Ah! Aduh. Bella. Tak ada nampak lah. Kenapa muka ni? Main-main je. Ya Allah, relax lah. Tak boleh main-main prank macam ni. Jatuh macam tu, tahu tak? Ni pakai apa kat muka ni? Pakai hati you. Adalah. Ini apa G2G. Itu je. Ha. Good to know. Good to know. Good to go. Good to go pun boleh tak? Dia glad to glow. Tapi kan benda ni sebenarnya dia bukan untuk muka je tau. I rasa better pakai dekat bahagian siku. Sebab siku kan gelap. Macam ni tahu siku air gelap? You kan bersukan. Okay. So you pernah nampak banyak kali lah siku. Benar. So bila you tengok air, tidak tengok fokus muka, you tengok siku. Tak, I kurang selesa macam kat tempat tu you kena pakai macam biar dia hilang lah gelap tu. Sebab you bersihkan lah, kesian. Pakai. Wow, terus jadi oppa Korea. Terima kasih. Tapi kenapa oppa Korea bukan oppa Melayu? Ni muka Melayu ni. Tak, oppa Korea maksudnya macam glowing lah macam tu. Sebab tu lah kena pakai skincare. So sebelum ni kamu panggil saya gelap? Tapi tidak glowing? Kurang, bukan tidak. Kurang glowing. Terima kasih. Saya main-main je. Oh, nyo. Muka comel. Jadi muka kucing. Ini kot yang kucing sebenar. So, apa kata you yang pakai, I tengok. Okay? I pakai, you tengok je? Yes. Alah, senang ke je? Okay. Ni, apa you pakai kat muka ni? Pakai hati you. Cepatlah, betul-betul lah. Bukan you kena cakap dulu ke G2G bawa cakap? Kan? Ya, G2G tu. I kena cakap dulu.